Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara pengerusi majlis, saya gembira untuk pertamanya mengalu-alukan Datuk Mahzan Mahyudin, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri. Yang berbahagia Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche, Timbalan Ketua Polis Negara. Terima kasih Tan Sri Ayub. Saya ingat Tan Sri Ayub ni kerap jumpa, tapi dah dalam 2 minggu lebih kot tak jumpa. Terima kasih banyak Tan Sri. Saya kena pakai ini pasal tadi meninjau pasukan Search and Rescue di Pulau Langkawi, ekoran daripada tragedi bot karam yang membawa sejumlah orang dari Myanmar. Tadi kita dapat jumpa 2 lagi mayat, menjadikan yang hidup dan yang mati dah 36. Ya, kita masih teruskan. Terima kasih juga teraju utama penganjuran ini. Dia ada 2 orang. Puan Aina Muhammad Sun, Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik, Puan Faizah Ja'arudin, Ketua Eksekutif Institut Keselamatan Awam Malaysia. Saya juga gembira mengalu-alukan sekalian para panel jemputan, moderator forum dan istimewa semua peserta simposium. Pertamanya bersyukur kepada Allah SWT kita dapat berhimpun hari ini. Terima kasih banyak sokongan berterusan kepada Kementerian Dalam Negeri. Paling akhir simposium yang mengumpulkan peserta seramai ini masa KDN buat simposium keselamatan. Waktu itu kita nak cari apakah keutamaan isu keselamatan dalam negara. Negara berbeza, keutamaannya berbeza. Kalau Amerika Syarikat, ianya berkaitan dengan terorisme and financing terrorism. Kalau negara-negara di Timur Tengah, keutamaannya juga terorisme and financial terrorism. Tapi kalau negara China, dia lebih kepada online scamming. Jadi kita ni apa? Jadi kita pun buat simposium tempoh hari dan pembentangan resolusi daripada 1,000 lebih peserta mahukan keutamaannya adalah dadah, ancaman dadah. Dan itulah yang memandu kita dalam urutan rencana strategik KDN. Sebab itu simposium macam ini yang mengumpulkan penyertaan dari pelbagai latar belakang sebenarnya menjadi sumber input yang penting membantu KDN. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi kepada sekalian yang hadir. Berhimpun kita kali ini pula mengangkat tema AI. Satu kegairahan baru sekarang ini. Tapi kita bukan nak ikut trend. Sebab itu saya mulakan dengan satu cerita. Petang-petang ni berucap, dia cerita tu lebih mencelikkan lah. Ya, tak mudah berucap petang-petang ni. Ya. Ada satu buku baru. Dan dengar betul-betul judul buku ini. Masih baru di pasaran. Epic Disruptions, 11 Innovations that Shape Our Modern World. Buku ini ditulis oleh Profesor Scott D. Anthony dari University Dartmouth Tuck School of Business. Ini di New England. Bagi yang mengaji di Amerika, dia tahu. Saya mengaji pokok senar, ya, sebelah pendang. Ya. Tapi buku ni kita baca lah kan. Buku ni terbitan 2025, baru sangat. Yang menariknya kerana buku ni dia mengenal pasti. Dia kata ada 2 disruptor asas ataupun teknologi transformatif. Sesuai lah kita bincang AI dan transformasi ni. Ada 2 perkara yang mengubah landscape kuasa dan penyebaran ilmu manusia.
dengar. Yang pertama, serbuk letupan atau gunpowder. Satu ketika dulu, ahli-ahli kimia di China dalam mencari satu formula untuk bagi umur ni panjang, supaya boleh kehidupan tu lebih lama. Secara tak sengaja, mereka mencipta ubat api. Dalam bahasanya disebut Huo Yao, ubat api. Dia terjumpa tu cara tak sengaja masa mencari ramuan untuk hidup lama. Selepas itu untuk kira-kira 100 tahun, 1 abad, bunga api itu, ubat api itu hanya digunakan dalam bunga api. Jadi rekod pertama penggunaannya dalam peperangan adalah pada tahun 904. Dan dia masuk dalam manual ketenteraan China, disebut Wujing Zongyao, pada 1044. Barulah dia jadi satu formula letupan sebenar. Ketika mencari formula panjang umur, ramuan panjang umur, mereka terjumpa ubat api. Selama 100 tahun hanya digunakan untuk bunga api. Selepas itu digunakan sebagai bahan letupan. Kemudian masuk dalam manual ketenteraan sebagai satu formula letupan yang sebenar. Jadi teknologi ini tersebar, termasuk ke dunia Islam dan sampai ke Eropah. Saudara yang saya muliakan, antara yang mengambil manfaat daripada penemuan ini ialah Empire Uthmaniyah, Safavid, Mughal. Dia ambil, dia kuasai teknologi ini dengan jayanya. Dan empire-empire ini menjadi gunpowder empires yang hebat. Digunakan untuk membina kekuatan artileri dan mengukuhkan kuasa. Buku ini mengupas tentang penemuan disruptor yang menjadi punca kepada perluasan kuasa dan ilmu. Ini baru cerita perluasan kuasa. Empire yang segera menguasai teknologi baru ini kemudiannya menjadi gunpowder empire yang hebat, gunakan dalam kekuatan artileri, akhirnya dia menjadi kuasa yang kuat. Bukan saja untuk peperangan, dia guna juga untuk kejuruteraan awam, bina bangunan, bina jalan dan sebagainya. Buku tadi kemudian mengenal pasti revolusi yang kedua, mesin cetak. Saya pernah cerita dengan staf saya dalam himpunan bulanan. Kali ini, pada tahun 1440, ada seorang asal Jerman nama Johannes Gutenberg. Dia cipta mesin cetak di Jerman. Berbeza dengan serbuk letupan, teknologi mesin cetak ini tersebar dengan jauh lebih pantas. Yang letupan tadi itu 100 tahun hanya untuk guna bunga api. Lepas tu barulah senjata, gunpowder. Tapi penciptaan Johannes Gutenberg asal Jerman ini, mesin cetak, dia tersebar dengan lebih pantas. Kalau dah namanya mesin cetak, zaman itu, buku-buku tentunya dapat dicetak dengan lebih pantas. Ilmu tersebar dengan lebih luas. Dan dia mencetuskan reformasi Protestan, revolusi sains dan zaman pencerahan di Eropah. Tapi ada satu ironi sejarah yang memberi pengajaran kepada kita. Ketika penemuan mesin cetak ini,
dan Eropah menyambutnya dengan pantas, ilmu tersebar dengan luas, ironi sejarahnya merekodkan sebesar-besar Empire Ottomaniyah pada waktu itu memilih untuk tidak embrace teknologi itu. Padahal dia dipimpin oleh pemimpin yang hebat. Apa tak hebatnya? Sultan Muhammad Al-Fatih. Umur baru 21 tahun, dia dah boleh tawan kota Konstantinopel. Ya. Dia pilih untuk tidak embrace. Dia tak dapat tengok bagaimana revolusi mesin cetak ini boleh menjana perubahan yang besar. Bila dia mula sedar? Bila pemerintahan Ottomaniyah mula sedar? 3 abad selepas itu. Ketika dia mula embrace, Eropah sudah berada jauh ke depan. Dan kesannya besar. 1770-an, Empire besar Ottomaniyah ini kalah dalam pertempuran kepada Eropah yang lebih maju, lebih saintifik, jauh ke depan. Ya. Baik. Sidang hadirin yang saya muliakan, mari saya mengajak kita untuk merenung 2 pengajaran daripada 2 revolusi ini. Pertama, teknologi yang bersifat revolusi ini, dia boleh datang dari mana saja. Selalunya secara tidak dijangka-jangka. Dr. Nizar pernah dengar cerita ni? Ke baru dengar cerita ni? Okay. Lepas ni saya bagi buku tu. Baru ni Dr. Nizar beri saya di Bukit Aman. Ni saya syarah ke Dr. Nizar pula. Teknologi yang bersifat robust dan revolusi ini, disruptif ini, dia boleh datang pada mana saja. Selalunya dia ditemui secara tidak dijangka-jangka. Macam letupan tadi, gunpowder tadi, ketika mencari formula nak panjang umur oleh ahli-ahli kimia Cina. Pengajaran yang kedua, ini penting ya, menerima satu revolusi tidak semestinya menjamin kejayaan pada revolusi berikutnya. Tetapi mengabaikan revolusi maklumat yang baru seperti yang dilakukan terhadap mesin cetak, dia boleh membawa akibat yang amat buruk dan kemerosotan berpanjangan. Itu 2 pengajaran. Pengajaran daripada tulisan buku tadi. Tapi pengajaran untuk kita hari ini, saya nak relate dengan tajuk kita hari ini. Kita berada di tengah-tengah revolusi maklumat yang sangat disruptif dan transformatif. Bulan lepas, saya dengar kuliah Profesor Osman Bakar. Tajuk AI. Tapi dia kupas dari segi teori epistemologi dan dia kupas juga dari teori etika, moral dan akhlak. Agak philosophical. Memadailah untuk saya memahami dari perspektif kegarahan manusia belum berlumba untuk menguasai AI. Jadi dia kupas dari segi epistemologi, ilmu, dan dia kupas dari segi moral, akhlak dan etika. Tapi hari ini, pengajaran yang saya nak ambil ini adalah kita berada di tengah-tengah revolusi maklumat yang sangat disruptif dan transformatif, revolusi kecerdasan buatan, generatif AI. Dan kepada rakan-rakan saya di Kementerian Dalam Negeri, seringkali saya ungkapkan ketika ucapan bulanan, saya kata sebagai sekurang-kurangnya selama saya diberikan amanah sebagai Menteri Dalam Negeri, saya tidak akan membenarkan KDN terlepas peluang generasi ini seperti mana terlepasnya Ottomaniyah dengan revolusi mesin cetak. Saya tak mau KDN terlepas. Saya katakan ini adalah generational opportunity. Kenapa saya kata begitu? Pertama, kerana jurang yang paling kecil dan singkat tentang AI ini, generatif AI ini,
Jurangnya sangat kecil dan singkat. Saya jelaskan begini. Untuk pertama kalinya, teknologi sehebat generative AI ini tak memerlukan penguasaan bahasa Inggeris yang sempurna. Tak perlu. Ya. Maknanya mengaji Malay College Kuala Kangsar ke, atau mengaji sekolah menengah Pendang ke, tak ada masalah. Ya. Atau sekolah menengah Pengkala Hulu Gerik ke, atau sekolah menengah di Kapit ke, tak memerlukan penguasaan bahasa Inggeris yang sempurna untuk mengetahui dan memiliki kemahiran generative AI. Jadi saya katakan bahawa kerana jurang yang kecil dan singkat, maka ini adalah satu generational opportunity. Tak pernah teknologi yang sehebat ini boleh dikuasai tanpa penguasaan bahasa Inggeris yang sempurna. Bakat tempatan kita cukup ramai, cendekiawan kita juga ramai, dan kita sebenarnya berpeluang untuk mengatasi yang lain. Baik. Jurang kemahiran dan pengalaman dalam penggunaan teknologi generative AI antara bakat tempatan dan antarabangsa hanyalah 1 tahun. Sebab itu saya kata jurangnya singkat. Saya sandarkan kepada kajian McKinsey terbaru 2025 mengesahkan bahawa kebanyakan syarikat mula menggunakan generative AI untuk bangunkan aplikasi hanya 1 tahun yang lepas. Dan ini peluang kita bersaing dengan syarikat gergasi global dan juga kerajaan negara yang maju, Singapura ke, Switzerland ke, dari sudut aplikasi generative AI. Kita bukan bercakap soal teknologi AI. Kita tak bersaing dari segi teknologi, tapi kita boleh bersaing dari sudut aplikasi generative AI. Jurangnya baru 1 tahun. Ini kajian oleh McKinsey 2025. Belum jauh tertinggal. Baik. Mengubah kelemahan kepada kekuatan. Ini masih di bawah tajuk generational opportunity. Generative AI ini mampu mengatasi kelemahan komunikasi bertulis dan membantu pegawai kita menghasilkan draft pertama dengan pantas dan berkualiti. AI helps in the first draft for us to improve based on our natural intellectual, kecerdasan tabi'i. Dia membantu kita untuk menghasilkan draft pertama dengan pantas dan berkualiti, dan kita improvise daripada situ. Ya. Dr. Nizam masa bagi taklimat baru ni bagi tahu, kalau yang namanya ChatGPT, dia mungkin ada sampai 1.7 trilion. Anggap dia dah baca jurnal, dia dah baca manuskrip, dia dah baca buku, dia dah baca segala tulisan. 1.7 trilion. Maknanya kita ada pembantu di kanan yang telah baca 1.7 trilion bahan, dan kita ada sebelah kiri pembantu yang pandai menulis dengan perfect grammar. Kemudian kita ada PA kita, ada press secretary kita, ada private secretary kita. Untuk tujuan nak buat draft yang pertama, kalau kita kuasai ilmu dan kemahiran, kita boleh ada pembantu kanan dan kiri kita yang telah membaca trillion pages atau bahan, dan boleh menulis dengan tak ada error. Itu saya katakan bahawa boleh mengubah kekurangan atau kelemahan kepada kekuatan. Ini generative AI. Baik. Yang ini saya nak menceritakan kebanggaan saya. Sejak Januari 2024, saya kemukakan idea bahawa di KDN kita kena mula rebut peluang ini. Milestone kami yang pertama di KDN adalah kami wujudkan pusat sains data KDN. KDN kaya dengan data. Jabatan Pendaftaran Negara, Polis Diraja Malaysia, data trafik, data jenayah, data komersial, segala macam. APMM kaya dengan data. AADK kaya dengan data.
KDN ini lubuk data. Maka waktu itu saya sebut dengan pegawai saya seawal Januari 2024, semua polisi yang kita nak angkat, nak bawa, nak syorkan atas nama Kertas Jemaah Menteri sekalipun, ianya mestilah berpandukan data. Data-driven policy. Dan pusat sains data kami ini membantu mengenal pasti banyak perkara. Antaranya, ini milestone kita. 80% daripada pengguna pintu masuk bangunan Sultan Iskandar dan kompleks Sultan Abu Bakar adalah penunggang motosikal dan pengguna bas. Tambak Johor, BSI dan KESAP menguruskan hampir 500,000 daily travellers. Saya kira selepas Mexico dan Amerika Syarikat satu ketika dulu, sekarang dah kurang, tentunya ini adalah laluan paling sibuk di dunia. 500,000 sehari, daily travellers. Jadi macam mana kita nak atasi masalah kesesakan? Pusat sains kami menganalisis data yang dikumpul oleh immigration. Rupanya 80% daripada pengguna pintu masuk naik motosikal dan naik bas. Penyelesaiannya adalah autogate. Tak kira lah face recognition ke apa ke. Selesaikan laluan motosikal dan penumpang bas, kita selesai masalah kesesakan. Okay. Itu satu. Yang kedua, PDRM dan penjara. Kita analyse pula data jenayah. Kita dapati bahawa daripada laporan atau aduan polis oleh rakyat Malaysia, sebenarnya kes yang paling tinggi yang rakyat report kepada polis adalah 15/1 Akta Dadah Berbahaya, 12/2 Akta Dadah Berbahaya dan Seksyen 39 Akta Dadah Berbahaya. Dan bila pusat sains kami analyse lagi data ini, kalau dia terlibat dengan 15/1 Akta Dadah Berbahaya, iaitu memasukkan dadah dalam badan, 12/2 pula adalah memiliki dadah kecil-kecilan, 15/1 dia berpotensi melakukan 29 jenayah lain. Dia merompak, dia mengugut, dia mencuri, segala macam. Jadi 15/1 adalah lebuh raya. Manakala laporan-laporan lain itu adalah jalan negeri, jalan persekutuan jalan negeri sampai minita kampung. Kalau ianya satu analogi lebuh raya. Dia memberi kesimpulan kepada kami bahawa nak selesai jenayah lain di negara kita, selesai dulu hal dadah. Kami jenguk penjara, sama juga. 41 penjara, 87,000 penghuni. 41 penjara, 87,000 penghuni, 75% adalah sama ada sabitan ataupun reman adalah dadah. Kes dadah. Sekali lagi, milestone KDN adalah diwujudkan pusat sains data dan kami analyse data mentah yang ada pada immigration, pada polis, pada penjara, kami temui dua perkara itu. Kerana itu, saya katakan bahawa kita biarkan data berbicara. Let the data speak by itself. Baik. Milestone yang kedua. Disember 2024, kami berhimpun di Pulau Mabul. Setiap ujung tahun, kami bermukim 3 hari. Januari 2024, kita usulkan pusat sains data ditubuhkan. Disember 2024 pula di Pulau Mabul, kita bangunkan 3 teras utama. Mula-mula kita reka tagline kita AI for KDN, KDN for AI. Fokus kita 3 teras utama. Yang pertama, fokus pada aplikasi, bukan teknologi semata-mata, untuk menyelesaikan masalah spesifik seperti kesesakan di pintu masuk dan projek IT yang lewat di bawah KDN. Focus on application to solve the people's problem. Yang kedua,
membina modal insan dengan melatih setiap warga KDN untuk meningkatkan produktiviti, kualiti kerja dan kreativiti. Terima kasih. Tadi saya tengok resolusi menyebut tentang perkara ini. Kita nak kena develop modal insan. Dan yang ketiga, di KDN dengan dasar AI for KDN, KDN for AI, kita nak bangunkan ekosistem tempatan dengan bekerjasama rapat dengan universiti dan syarikat tempatan. Kami dah mulakan dengan MIMOS. Baik. Apa dia kejayaan awal? Penting untuk ahli-ahli atau peserta simposium ikuti apa yang telah kami lakukan, setakat mana pencapaian. Yang pertama, kejayaan awal. Lembaga penapis filem adalah badan penting di KDN. Sebab semua pengusaha filem bila buat filem sebelum layak tayang kena datang KDN dulu untuk ditapis. Lembaga penapis filem kutip hampir 12 juta setahun. Kerja dia tapis filem saja. 1 minit dia cah lah RM4.8 ke RM4.9 1 minit. Kalau filem tu 1 jam 45 minit, kalilah. Itu memberikan pendapatan pada lembaga penapis filem purata lekah 12 juta setahun. Baik. Siapa yang tapis? Orang, manusia. Tapis. Tapi sekarang, lembaga penapis filem tak perlu lagi menonton keseluruhan filem. Video Analytics AI yang sekarang diguna pakai oleh lembaga penapis filem, dia boleh mengesan dialog-dialog yang tak sesuai. Atau adegan yang tidak mematuhi garis panduan dengan pantas dan meningkatkan produktiviti berlipat ganda. Ini sedang berlaku setelah kita develop modal insan, kuasai kemahiran dan kemudian mereka jalankan, mesin ni jalankan. Dulu saya pun tengok juga. Saya pergi tengok ada pengwayang bawah blok kami tu. Saya pergi dengan Datuk Halim, ini Datuk Halim tak ada. Saya hak itu sikit cepat-cepat sikit lah, Datuk Halim minta lama-lama sikit macam tu. Ya tak. Sekarang mesin buat. Satu. Yang kedua, PDRM, terima kasih MIMOS, sekarang sedang bangunkan prototipe AI untuk padankan bukti dengan kesalahan, menjana soalan siasatan, draft kenyataan media dan kertas pertuduhan. Dan memandu pasukan polis untuk ada satu aduan klasifikasi kes. Dan ini bukan bermula dengan vacuum. Maknanya kita bangunkan dengan kutip semua kertas IP. Ya. Kemudian kita analyse. Yang ini saya ucap terima kasih banyak. Yang pertama sambut ni bahagian komersial. Ini terima kasih, salute saya kepada Bukit Aman, pasukan polis. Komersial sebab siasatannya lebih kompleks. Masih awal, tapi kita telah letak asasnya. Dan saya yakin we are moving towards the right direction. Ya. Baik. Baru sebulan lepas, masa mesyuarat pos kabinet, saya usulkan supaya kita mulakan projek perintis, buat bengkel latihan mingguan, bantu beberapa agensi di bawah KDN untuk lonjakkan persiapan projek pilihan dengan mengguna tools generative AI. Dan saya tahu hasil awalnya sangat menggalakkan. Baik, itu antara kejayaan awal kita. Saya nak bercerita dengan rakan-rakan ini sebelum saya nak tamatkan, ada satu muka surat saja lagi, bahawa potensi transformasi generatif AI ini sangat luas, sangat besar. Dia bukan sekadar otomasi, tetapi otomasi yang punya fungsi kognitif. Dia boleh bagi idea, dia boleh bimbing, dan boleh buat draft untuk kita putuskan. Ceritanya beginilah. Ia ibarat co-pilot yang sangat mahir dan serba tahu. Tapi pilotnya kita yang akan buat keputusan muktamad. Dan ucapan ini saya akhiri dengan mengulangi komitmen saya, Datuk KSU, timbalan-timbalan KSU, peneraju utama di peringkat KDN ini, bahawa bila kita teliti kajian McKinsey yang saya sebut tadi,
rupanya kajian itu menyebut para employees sebenarnya lebih bersedia untuk generative AI daripada yang disangka oleh para pemimpin, daripada atasan. Ya. Sangkaan para atasan terhadap employees tentang bersedia atau tidak mereka terhadap generative AI tak sama. Sebenarnya employees lebih bersedia untuk generative AI berbanding apa yang disangka oleh pimpinan atasan. Kalau organisasi politik lah. Kalau organisasi peringkat kementerian, kementerian lah. Kalau dibuat agensi, agensi lah. Ini penemuan McKinsey 2025. Jadi, never underestimate our employees. Mereka jauh lebih bersedia daripada apa kita jangka. Di KDN saya tahu, sebab Puan Ana dah bentangkan, kita dah buat kajian, dan memang persentage kita tu cukup tinggi. Dia cuma mengesahkan saja apa yang McKinsey sebut. Apa yang mereka perlukan, employees perlukan, mereka perlukan lebih banyak sokongan dan latihan. Tunjukkan mereka jalan, guide mereka, facilitate mereka, dan buka peluang untuk mereka. Baik. Dan buat saya, I would say that I cannot and I will not allow KDN to miss this generational opportunity. Saya tidak boleh dan saya tidak akan benarkan KDN untuk terlepas peluang generasi ini. Hadirin yang saya muliakan, terima kasih kepada semua para delegates. Terima kasih atas sumbangan hingga menghasilkan resolusi. Tentunya ia terhasil daripada perbincangan yang bernas. Kami di KDN akan menyokong semua resolusi ini. Kini hanyalah soal mengutamakan pelaksanaannya. Dan ia akan dipandu oleh dasar AI for KDN, KDN for AI yang berteraskan 3 prinsip yang saya sebut tadi. Fokus kepada aplikasi untuk selesaikan masalah, bina modal insan melalui AI literacy dan upskilling, dan yang ketiga membangun ekosistem kemahiran tempatan. Dan arah tuju kami untuk tahun depan sangat jelas. Keutamaan nombor 1 kami di KDN adalah membangunkan pusat data bersepadu KDN. Bayangkan kami punya peti keselamatan KDN. Peti keselamatan digital KDN. Semua data kami disimpan dalam negara, dikawal oleh agensi KDN, mematuhi undang-undang Malaysia seperti Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Saya katakan tadi kekuatan KDN pada data yang kaya datang daripada pelbagai agensi. Dengan data yang disatukan, kuasa pengkomputeran yang tangkas dan selamat, kita tidak akan dilambatkan oleh birokrasi. Dan ini adalah asas untuk melaksanakan semua resolusi simposium yang dibacakan oleh Datuk Mazlan tadi. Jadi, saya kira itulah ucapan saya. Seadanya, saya simpulkan bahawa tugas saya sebagai menteri adalah menetapkan hala tuju. Set the direction. Memudahkan pelaksanaan. Facilitate. Tinjau kemajuan. Follow up. Kemudian saya akan raikan setiap kejayaan bersama warga KDN. Saya akan celebrate the successes. Dan ini adalah leadership commitment yang saya ulang dan ulang kepada staf saya di Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih atas sumbangan anda semua menjayakan simposium sehari pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang berhormat Datuk Seri